Polis siasat individu berpengaruh, media antarabangsa cuba jatuhkan kerajaan. Apa nak jadi dengan kerajaan Madani? Hari ini jelas, kerajaan Madani sedang takut dengan bayang-bayang sendiri. Atau lebih tepat, Anwar Ibrahim dan Azam Baki. Ini kerana nama mereka ada dalam laporan polis yang dibuat. Difahamkan laporan tersebut berkait dengan laporan terhadap isteri arwah Tun Daim yang baru-baru ini telah merancang untuk membuat penulisan buku dan dokumentari berkaitan sumbangan arwah Tun Daim kepada negara. Dalam perbincangan tersebut, isteri arwah Tun Daim dan anak beliau turut menceritakan bagaimana keluarga mereka telah dianiaya oleh Anwar Ibrahim. Saya rasa semua pun tahu pasal ni. Pelbagai harta arwah Tun Daim telah dirampas walaupun belum dibuktikan bersalah. Bagaimanapun, persoalan besarnya adalah sejak bila pula melaporkan kepada media antarabangsa dianggap cubaan untuk menjatuhkan kerajaan? Sewaktu media antarabangsa melaporkan tentang YMDB dahulu, adakah waktu itu kita dengar istilah cubaan menjatuhkan kerajaan? Dalam negara demokrasi, laporan media walaupun dari luar negara bukanlah suatu ancaman. Yang jadi ancaman hanyalah bila kerajaan gagal menjawab dengan fakta. Kalau benar tiada salah laku, kalau benar semuanya telus, bersihkan nama secara undang-undang. Bukannya guna agensi kerajaan untuk menekan rakyat dan media.